Pernah tak anda rasa macam ada lagi potensi dalam diri, tapi macam ada sesuatu yang tersekat? Macam mana kalau sesuatu tu bukanlah kemahiran anda, tapi sistem operasi dalaman anda sendiri? Hari ini, kita akan kupas cara untuk menaik taraf pemproses teras minda kita. Bukan setakat pasang software baru, tapi untuk membuka kunci prestasi puncak yang sebenar. Okey, cuba tengok gambar ni. Inilah idea utamanya. Memprogram semula otak kita supaya sync atau selaras dengan dunia digital. Isu dia bukan lagi pasal kerja lebih keras, tapi kerja dengan lebih bijak. Bayangkan kita gabungkan alat paling power yang kita ada, iaitu minda kita, dengan teknologi yang sedang membentuk masa depan kita. Ini soalan yang betul-betul boleh ubah cara kita berfikir. Syarikat belanja berjuta-juta untuk perisian baru, proses baru. Tapi kan, kalau hardware dia, iaitu minda tim kita sendiri, masih beroperasi pada kelajuan yang lapuk, pelaburan tu takkan dapat pulangan maksimum. Pendekatan ni cabar kita untuk bina asas yang lebih kuat dulu. Jadi, kat mana silapnya pendekatan lama ni? Mesti kita semua pernah lalui kan? Pergi program latihan, semangat betul masa tu. Tapi lepas berapa minggu, semua orang dah balik ke tabiat lama. Macam tu je, duit syarikat hangus. Jom kita bongkar kenapa benda ni selalu jadi. Puncanya kat sinilah, beza antara motivasi luaran dengan yang datang dari dalam. Latihan ekstrinsik ni macam guna gula-gula dan rotan. Umpan dengan bonus atau bagi tekanan untuk berubah. Ia berkesan, tapi untuk jangka pendek je. Tapi, latihan intrinsik pula, dia bina semula enjin dari dalam. Perubahan tu kekal sebab ia ubah individu tu sendiri. Dan slide ni tunjuk perbezaan tu dengan sangat jelas. Sebelah kiri tu, keadaan biasa yang kita selalu rasa. Stres, fikiran serabut, banyak drama. Sebelah kanan pula, sesuatu yang sangat berbeza. Satu keadaan sinergi. Otak kita berfungsi dalam keadaan alpha. Relax tapi sangat fokus dan peka. Ini anjakan dari keadaan sekadar survive kepada keadaan yang cemerlang. Jadi, macam mana kita nak buat anjakan ni? Jawapannya melalui satu konsep yang revolusioner. Sistem Operasi Minda atau MOS. Anggap je ia bukan app baru, tapi macam firmware update untuk otak kita yang mengoptimalkan cara ia berfungsi pada tahap paling asas. Raja ni tunjuk beza pendekatan tu dengan sangat best. Latihan biasa, dia cuba kawal benda dari luar. Persekitaran, emosi, macam-macam lagi. MOS pula, dia terus program semula prosesor tu sendiri. Bila kita betulkan yang tu, output macam produktiviti, capai KPI, malah kebolehan belajar yang lebih baik, semuanya datang secara semula jadi je. Jadi, benda paling penting kena ingat, MOS ni bukan satu lagi modul latihan biasa. Ia satu naik taraf asas untuk rangka kerja kognitif kita. Ia adalah metodologi latihan otak intrinsik yang pertama di dunia, direka khas untuk bawa kita ke prestasi puncak. Tapi, apa enjin yang gerakkan sistem operasi minda ni? Inilah dia. Satu set teknik yang sangat praktikal dan boleh dipelajari dipanggil rentak 7 rahsia atau T7SR. Inilah tools yang kita guna untuk buat reprogramming tu dan ia sangat berkuasa. Dalam jadual ni, kita boleh nampak 7 teknik utama T7SR dan setiap satu cuma ambil masa seminit je tau. Contohnya, Reset Mind. Dia tolong pecahkan corak neuron lama supaya kita boleh capai KPI baru yang lebih tinggi. Brain Balance pula, dia sync otak kiri dan kanan. Tiba-tiba, idea kreatif datang mencurah-curah. Dan Alpha Thinking, yang ni power. Dia bawa kita ke keadaan relax tapi super alert. Itulah zon untuk kecemerlangan. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana semua teknik ni diguna pakai dalam dunia korporat moden. Di sinilah teori bertemu praktikal menghubungkan minda yang dah di-upgrade dengan cabaran digital hari ini. Pendekatan ni ada 2 teras utama. Pertama, Rewire the Brain atau RTB. Kita guna T7SR untuk kuatkan fokus, kreativiti dan EQ seseorang. Lepas tu, dan yang ini super penting, kita ada Rewire Digital Infrastructure atau RDI. Inilah jambatan yang sambungkan skill otak yang dah di-upgrade tu dengan strategi transformasi digital dan AI syarikat. Baru ngam! Teori memang best, tapi mana buktinya? Betul tak? Baiklah, jom kita tengok sendiri impak sebenar dari beberapa organisasi besar yang dah guna metodologi ni. Sebab akhirnya, hasil yang bercakap. Kita mulakan dengan sektor automotif yang sangat kompetitif. Seorang pengurus dari Sancherian Industries cakap, T7SR ni alat terbaik dan hasilnya lebih daripada yang dijangkakan. Ini menunjukkan ia betul-betul praktikal dan berkesan di peringkat pengurusan harian. Dalam bisnes, masa itu emas. Testimoni dari seorang profesional R&D di Sarawak Energy ni memang menarik.
Beliau cakap dia nampak impak yang luar biasa dalam masa sehari je. Wow, bukan perubahan yang makan berbulan-bulan, tapi kesan yang segera. Dan kesannya bukan setakat pada kerja tau, tapi pada kesejahteraan juga. Tengok testimoni dari George Kent Malaysia ni. Pengurangan kemarahan yang luar biasa dan, dengar ni, hilangnya sakit kepala dan migrain sepenuhnya. Bila staf sihat dan gembira, produktiviti pun naiklah kan? Dan untuk kredibiliti, program ni bukan calang-calang. Ia diiktiraf secara rasmi, boleh klaim bahawa HRD Corp dapat mata pembangunan profesional dari MIHRM dan paling penting, ia disahkan oleh Cambridge Learning Centre dari UK. Ini jaminan kualiti berpiawaian antarabangsa. Sebelum kita akhiri, penting untuk kita kenal siapa dalang di sebalik sistem yang hebat ni. Metodologi ni dicipta dan disampaikan oleh Encik Elanggovan Tanggavilu yang mempunyai gabungan kepakaran yang sangat unik, seorang teknologis dan juga seorang psikologis. Gabungan unik pemahaman mendalam tentang teknologi dan minda manusia, inilah yang melahirkan pendekatan yang sangat bersepadu ni. Satu penghargaan kepada inovator di sebaliknya yang buat kita terfikir apa agaknya yang kita boleh capai kalau kita betul-betul menaik taraf sistem operasi minda kita.